So guys, hari ni kita kembali lagi dalam rancangan nak terbang ke mana. Cuba teka kita nak terbang ke mana. Tengok view. Dapat view sayap lagi. So China sayap. Oh sorry. Okay, nanti kita cut. Okay, 1, 2, 3. Dia dah sampai Kuala Lumpur, Medan, Indonesia. Yes. Dah sampai Kuala Lumpur, Medan, Indonesia. Yang lain kat belakang jauhnya. Airport Kuala Lumpur International Airport. Dah menanti ahli-ahli. Mana kak? Sampai Kuala Lumpur, Medan. Sekarang kami lagi menunggu bagasi. Yep. Lepas ni kita naik bas guys. Naik bas. Naik bas. Kamu ni. Hai. Mobil. Mobil ya kak ya. Kalau kereta, kami paham motorcycle. Kalau kami cakap motorcycle, menurut kami cakapnya itu kereta, bukan mobil. Inilah mobil. Berbeza. Ada sikit-sikit beza bahasa kita di sini dengan di sana. Lover with you, love with you. Feels so true, feels so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Popular itu USU, University Sumatera Utara. Itu yang kerajaan, itu kerajaan punya. Tapi yang swasta punya ada Islam. Nama dia apa? UNESCO. Korang datang Indonesia ni korang kena Yes. teh botol sosro. Sosro. Ah. Ke dalam. Ya. Really lah kopi kenangan. Kalau kat Malaysia dia dah steady kan. Sini. Malaysia pakai Ultramont. Ultramont. Yang ni. Oh, Frisian flag. Dia banyak minum yang ni. Oh. Rasa lagi Anak, sana air. Hai. Sausage. Huh? Sausage ni. Kami kat sana kacang pilus tu. Sibuk membeli. Kacang Ni pilus. apa je. Okay guys, kita dah selesai membeli. Kita beli apa Shu? Jauh tau. Kita datang kita beli. Alah susah pula. Kenangan kopi dan roti. And then sausage. Sausage guys. Itu Ya. Ini bas kita. Sekejap lagi kita makan lagi. Ya. Ini Pak Supir kita. Halo. Okay guys, hari ni kita nak mukbang. Kita beli ni. Dah roti je. Kita buka. Dah kena buang ke sampah tadi. Sampah apa? Sampah yang kat rumah kau. Dah buang dah. Rasa macam Milo lah weh. Kawasan ini kita tak nak lewat sini lagi. Jadi nanti yang nak order boleh. Dia sana ada tester. Dia bagi rasa-rasa. Tengok kak, expression muka. Sedap. Sedap kan? Sedap kan? Sedap. Tak boleh bercakap.
Ni beli apa? Kacang. Akak kena tengok yang kat ujung tu. Kak Kim pergi sana terus beli dah. Beli Miza, kau kena beli ni Miza. Sedap. Apa lagi? Kita semua duduk beli borong ni. Sedap, dia macam krepek. 50. Rasa tu yang ni. Puan rasa yang ni. Sedap Dah apa? Kalau kata orang Medan cakap mantap kali. Mantap kali. Bah. Mantap. Jadi kita program kita ni kita berada di restoran Panorama. Kita akan makan masakan Minang dan Melayu. Let's go. Let's go. Ayo. Murah malam hari. Kalau nak makan murah datang malam ah. Take away. Take away. Selamat datang. Wow. Kita situ kat ujung kak. Ada 13 Yasin. Let me zoom in. Mantap. Mantap kan. Mantap kali. Okey. Selamat menjamu selera. Bismillah. Bismillah. Ayo. Beautiful sea, I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we would come one right away, oh right away. At first sight, I felt energy, a sunrise. I saw the life inside your eyes. Kita dah sampai di pelabuhan untuk kita naik feri menuju ke pulau dan kita akan menginap di Samosir Villa Resort. Kita naik ferry. Yes, kita akan naik feri Dalam bas. dalam bas. Jadi kita akan tengok view yang lawa gila. Kita akan naik feri. Macam kat Langkawi. Okay, sekarang kita kat mana? Okey, sekarang kita berada di pelabuhan Jeti. Kita akan bergerak masuk naik feri. Kita akan bermalam di Danau Toba. Jadi ini adalah kenderaan yang kita gunakan untuk 4 hari 3 malam. Boleh tengok view? Jom ikut kita. Jangan 3. Tengoklah. Kita nak menuju ke sana. Pusing masuk. Ya, ini adalah pulau. Selamat datang. Situ ada kopi, ada tandas, boleh pergi untuk rehat. Situ ada jambatan ke macam apa. Sekarang tengah menunggu jeti memang dah ada. Kita tengah tunggu feri. Nampak tu jauh tau. Walaupun nampak macam jauh tapi sebenarnya dekat. Jadi kita sekarang ada dengan Mariam ataupun dikenal sebagai Lauban. Dan kita ada Kurat atau dikenali sebagai Raja TikTok. Raja TikTok. Raja TikTok guys. Raja TikTok. Jadi kita tengah tunggu. Tapi apa nak buat? ini bukan pulau yang ibu fikir macam ada pokok kelapa kah? Ni guys, kita sudah sampai The Samosir Villa Resort.
Kau tengok ini adalah seni lukisan Batak. Jadi ini adalah kawasan makan. Ini kita punya tour guide Kak Lala. Best Kak Ida. Kak Di. Nanti subscribe YouTube-nya. Ini kita punya receptionist. Hello. Okay. Samosir Villa Resort. Yes. Kita dah sampai. Sekarang kita tunggu untuk check in, makan malam. Esok kita akan bergerak ke Berastagi. Okay. Sekarang kita nak dinner di restoran Muslim. Okay. Ya. Tengah tunggu makanan datang. Cakap je apa-apa. Nak ke Nak ke Lapar kita nak tambah nasi. Bukan. Mana Riza? 2 nasi. Tiba-tiba laju pula. Nah, kita sekarang berada, kita tunggu makan. Dinner. Nak ada air jus semangka, jus alpukat. semangka. Kita tunggu dinner. Tengok, ini adalah restoran Muslim di kawasan Danau Toba. Samosir. So, ini adalah terung belajar, sambal goreng, ada tempe goreng, sayur suun, telur. Macam ni kari ke? Kari ayam, telur dadah. Ini sambal belacan dan sayur kacang dengan daun. So, ini adalah makanan kita malam ini. Kau tak payah makan mana susun lagi. Okay, sekarang kita tengah masuk kedai Buncit. Ni adalah makanan favourite ya. Korang kena beli. Ini sumpah sedap. Sedap guys. Oh, kenapa ada perisa baru lah kari ayam. Kenapa tak ada perisa yang soto tu? Aku nak ambil soto ayam. Sebab this is my favorite. Okay, sekarang kita berada di kedai kain. Oh, banyak pilihan guys. Kaftan. Siapa tak cukup kaftan? Merah ni nampak macam Halo. Mau lihat-lihat. Untuk tarik apa? Ketatkan ni. I've walked through cities, felt it all. The rhythm of life, the stories untold. Okay, sekarang hari ni hari kedua, iaitu kita akan check out daripada Samosir Villa dan kita akan bertolak ke Berastagi untuk aktiviti seterusnya, iaitu kita akan pergi Bukit Holbu, air terjun Efrata, CPC Piso dan Kampung Ambrita. Kita akan pakai pakaian tradisional dan kita tengoklah ada dance sikit. Okay, let's go. Jadi kita ke mana, Kurat? Kita mau pergi tengok rumah kaum Batak di Ya. Kampung Toba. Ya. Itulah exercise. Makan sudah banyak. Oh, dah lagi pula. Tiba-tiba mau cakap Sabah sudah. Keluar Sabah. Sabah. Hari ni kita minum air cappuccino frappe. Elastic calls, they expand and shrink. Memories blur,
faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time or wait. Okay guys, sekarang kita dekat jambatan. Yes. Berada di Lake Kita Toba. berada di jambatan yang berlatar belakangkan gunung Sibiabia. Cuba kita tengok. Jom pusing. Ya, inilah jambatannya. Kita dah literally atas jalan raya. Kita berada di jalan raya, di tepi jalan raya, dan kita menunggu Pak Polisi sekiranya dia memahen kita. Lagi. Oh, pening dah. Lagi. Okey, sekarang kita dah sampai ke Raya Baginda Masakan Padang. View-nya lawa guys. Okey, sekarang kita telah berada di Bukit Holbung. Kita akan menaiki sini. Boleh naik sampai atas tak? Tengok Ya, sampai begitu lah. tangga tu guys. Tangga tu kita akan naik. Nampak lawa. Bukit. Ni naik situ, lepas tu ada lagi 5. Masya Allah, lawanya view. Apa nama bukit ni, Lala? Apa tu? Bukit apa namanya ni? Holbung. Tengah nama bebel. Tengok guys view dia. Ya Allah, kenapa ada batu-batu? Okay guys, kita dah berada di Bukit Holbung. Kita dah kemuncak. Ni adalah view-nya. Masya Allah. Masya Allah guys. Kita hiking dalam keadaan panas. Sebab sekarang jam 1 lebih. Dah masuk Zohor dah lah sebenarnya. Ini adalah view dia. Dekat Malaysia tak hiking pun. Hiking dekat Sabah je. Banyak hiking kat luar. Luar daripada Malaysia. 널 보는 게 설레는 일이 된 것 같아. 달콤한 이 눈빛바로 너인 것 같아. 나 아니라고 부정해보지만 나나나 널 좋아해. Bukit Botak tu lagi gelapnya. Saya naik Nuluh Lapai je. Okey, hari ni hari kedua kita berada di Panorama Tele, tempat terbaru di tarikan di Medan. Jadi kita akan naik ke jambatan-jambatan ni sampai ke hujung sana untuk tengok view di Danau Toba. Hai, bye-bye. Hai, kurang. Okay, sekarang kita sedang ambil giliran ya untuk bergambar. Ada belas-belas orang. So, ini adalah apa dia? Panorama Tele. Ya, kita akan melihat. Ya, ini adalah staff di sini. I'm still missing you, and I'm torn 'cause I'm hella frustrated. I know we had something special, baby, but now the fact is you're gone for good, and I don't know what to do. I try to stay occupied, I try to put it all aside, I try and try and try and try.
sampai lewat. Jadi malam ni kita akan makan di Resto Puncak Berastagi. Jadi inilah laluan. Kalau nak tahu, Berastagi ni suhu dia macam Cameron Highlands, sejuk. Jadi kita dah rasa dah kesejukan sikit. Tapi mari kita makan. 19 darjah Celsius. Tandas. Weh, mana kau dah sampai? Macam mana kau sampai? Kat mana weh? Wow, kita